sekarang kita berada di SK Curling. Jom ikut saya. Okey, sekarang ni kita nak makan dulu. Jom kita makan dulu, okey? Tapi ibu kerja. Aktiviti ini merangsangkan sebab dia melibatkan fizikal dan kreativiti murid-murid lah. Jadi kita boleh tengok secara keseluruhannya murid-murid memang melibatkan diri dengan baik sekali. Itu saja. Saya happy main dengan kakak. Saya gembira sangat hari ini sebab banyak aktiviti. Kita nak menubah pipi kita. Apakah perasaan anda pada hari ini? Okey, sedikit perasaan anda pada hari ini. Okey, perasaan saya sepanjang program pada hari ini merupakan pertama kalilah menjawab sebagai pengarah program, dan saya rasa happy sepanjang program ini dan dapat dilaksanakan dengan baiklah secara keseluruhannya. Dan terima kasih kepada EJK yang terlibat, yang turut serta dalam mengusahakan program untuk ini. Okey, terima kasih semua. Bye bye. Okey, untuk stesen kita orang, ini adalah hasil-hasil daripada murid-murid SK Keling. Kita boleh lihat kat sini ada diorang buat ladybug, kat sini diorang buat pemandangan padang pasir. Yang ni pun ladybug, lebih besar. Yang ni kura-kura. Yang ni diorang punya pelangi dah hilang. Yang ni pula menara, kalau kita boleh tengok. So comel. Yang ni pun menara. So, adik boleh tak nak interview? Apa perasaan awak hari ni? Seronok tak? Seronok. Okey, aktiviti apa yang paling best? Bola beracun. Bola beracun. Awak aktiviti apa paling best? Main bola sepak. Bola sepak. Kalau aktiviti yang paling santai je, suka apa? Macam buat stamp ke yang mana? Dekat dewan ni. Mana yang paling suka? Origami ke? Buat ni juga. Awak? Origami. Buat origami paling best. Okey, tu je. Thank you tau. Thank you. Okey, tu saja. Bye. Kini kita telah berada di penghujung program. So, what you guys think of this program? Okey, best. Menarik. Ada apa-apa yang penambahan ke kalau kita nak buat apa-apa aktiviti incoming in future? Aku rasa kita kena buat Running Man. Name tag. Yes. Tapi aku rasa tu lagi gempak kalau kita buat dekat sekolah menengah. Kalau aku aku nak macam progres santai-santai macam bengkel batik ke. Bengkel tidur. Tidur. Aku rasa aku tidur lah. Kau rasa kau tidur? Aku suka yang macam Oh. yang
Sukan lah, sukan. Yang heboh-heboh. Haha. Sorry doh. Mana ada? Okay, sekali best. Macam lama je. Macam aku dah ada. Kita akan post dalam masa minggu ni. So, korang semua jangan lupa Subscribe. Itu saja dari saya untuk program hari ini. Okey, sekarang kita selepas program kita makan bibi ketang bersama Fazlina, Jess dan juga Anida. Okey, di sini terdapat Tira dan Danish. Kat sini Ali. Okey, kita orang makan dulu. Bye. Apa dia? Selepas makan. Suruh makan. Apa tu? Okey, apa? Lah, buat pinggan je. Okey, macam mana perasaan selepas makan? saya kecewa dengan Aisyah sebab Aisyah kata yang biru tu rasa berputih. Rupanya rasa Susah. maaflah ya. Boleh tengok cara saya makan aiskrim guna chopstick ni. Biasalah orang pro kan. Buat belaka saya for me. Guna chopstick. Oh, okey. Mungkin anak-anak